Ada juga orientalis yang bila kaji pasal Islam, dia sangat terinspirasi dengan Islam, masuk Islam. Ramai juga ramai juga. Dan antara yang saya jumpa, kenapa dia kata aku sangat terinspirasi dengan kebersihan wanita muslim. Saya jumpa. Sebab kita orang Islam ni kan memang daripada kecil dihajar mengenai taharah. Kebersihan tu apa? Mengenai kebersihan. Dia masuk Islam tu sebab aku terinspirasi dengan kebersihan wanita muslim. Sebab kita ada taharah kita ada mandi wajib, kita ada cara membersihkan maknanya hadas besar. Macam mana bersihkan haid dan nifas, ada kaedah, ada cara dia. Maksudnya dia terinspirasi. Kita orang Islam, minyak wangi ni tambah nilai bagi kebersihan yang sedia ada. Orang Eropah, minyak wangi itu untuk tutup benda busuk. Saya bukan cerita tau. Tuan-tuan pergi Perancis, pergi tengok ziarah dia punya castle, dia punya istana-istana dia. Sejarah dia macam mana. Diorang buang air tak ada taharah. Ni langsir ni tu buat selit dia punya najis tu. Okey, kenapa diorang pakai payung? Kenapa diorang pakai high heel? Sebab bandar tu penuh dengan najis. Payung tu sebab apa? Sebab takut orang buang najis tu dekat tepi jalan tu. Tuan-tuan pergi baca sejarah Eropah. Tapi kita dah belajar taharah tu apa? Membersihkan najis tu apa? Ada pembahagian mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Ada pembahagian tu.